Halo semua, kita berjumpa lagi di AC Channel. So, okay, hari ini aktiviti kita nak buat apa tu? Nak buat daun ubi tumbuk. So, kita cari terong pipit dululah, pakai kita campur dengan terong pipit nanti. So, macam ni lah kalau kita dah balik kampung. Memang kita cari makanan-makanan kampung yang menyelerakan. Terong pipit ni. Tengok. Kalau dekat kampung kita makan apa-apa saja pun memang menyelerakan. So makanan macam ni lah yang kita ditunggu-tunggukan kalau kita dah balik kampung. Banyak buah terong pipit ni. So okay, kita nak pergi tumbuk kita punya daun ubi dulu. Okay, so stay tune. So ni daun ubi yang kita nak tumbuk nanti. Dah cuci tadi, dah bersih. So nanti kita tumbuk dia jadi daun ubi tumbuk. So ini kita punya lesung dah cuci tadi, dah bersih-bersih ni. So okay, stay tune. Okay, macam ni lah kita buat daun ubi tumbuk. Masuk. So okay, inilah dia daun ubi yang kita dah tumbuk tadi. Dia dah jadi macam ni ya. So inilah hasil dia tadi. Dia dah jadi halus-halus macam ni. So sekejap lagi kita masak. So macam ni dia daun ubi tumbuk. Okay, stay tune. Sekejap lagi kita masak. So okay, kita nak tumbuk bahan-bahan pakai masak daun ubi. Kita taruh bawang putih, serai, bawang merah dan pusu. So kita masuk sekali lah. Kita guna lesung yang bekas pakai kita tumbuk daun ubi tadi. So dia tak kotor lah sebab dia punya bekas daun ubi. So kita tumbukkan sekali lah bahan-bahan dia. So bahan-bahan dia ikut cita rasa kita sendiri lah ya. So last sekali kita masuk terong pipit. Kita campur sekali dengan terong pipit. Tumbuk lagi. Kita cari guna hujan ni, tengok dah gelap dah hari. Adai. Elek no. Udah konten je ni. Pisau. Dah kati. Dah. Tu dia kita kumpul tin-tin yang apa tu? Tin kosong boleh juga jual.
ada juga hasil daripada kita buang kan, ada hasil kita pergi makan kolomi. Cantik bunga ni. Tu nama dia Abang Duin. Duin kah? Abang Duin kan nama dia? Ade Duin. Abang. Ade. Ade Duin. Aku mah abang kah? Oh, adek dek kah? Oh, ni Ade Duin. Oke lah, Ade Duin. Salahnya sama. Oke, minyak dah panas, so kita goreng bahan-bahan dia tadi lah. Stay tuned. Dan kita simpan daun kunyit supaya bau dia sedap kita itu. Oke, bahan-bahan di dalam kekeringan kita masukkan daun ubi. Wow, so yummy. Goreng daun ubi. Ini punya bau udah naik. Apa nak makan ni? Oke, kita masukkan Ajinomoto dan garam. Pakai garam merah. Tuang sampai terasi. Oke, so ni hasil daun ubi yang kita masak tadi dah siap. Dah boleh dihidang. Ini sambal asam. Tengok. Ui. Ini jani goreng. Dia punya dagu kita goreng tadi. Tengok kita punya nasi ni. So, kita nak makan dulu, nak layan daun ubi tumbuk. Ya, tengok ni kita punya nasi. Gaul-gaul dia. Saya suka buat macam ni, gaul dia semua dengan nasi. Lepas tu dia jadi green tea, nasi green tea. Si cakap ni apa tu? Nasi green tea. Oh, tengok. Syok ni. Letak lagi sambal. Sambal asam, cili dia. Tak payah tunjuk muka makan lah. Ini dah cukup. Sambal dia. Oke, kita makan dulu ya. So, oke, petang ni kita pergi kebun lagi. Kita cari
daun pakai balut nasi. Dan kita cari buluh pakai buat lemang. So, inilah kebun. Inilah suasana kebun. Ini kebun kakak. Suasana petang. Cantik lah. Cantik suasana petang view dia. Tengok pisang tu. So ni rumah kakak lah, rumah kebun dia. Okey, so jom kita turun bawah tu. Kita pergi cari daun. Daun pakai balut nasi. Pokok durian ni. Tu dia owner tanah. Mana nak cari daun? Daun balut nasi. Oh dalam tu. Okey, dalam tu. Nanti kita pergi. Oh tu pun ada tu banyak. Oh tepi-tepi ni banyak. Oh. Tak nampak pula aku. So inilah dia daun. Nanti kita kutip dia pakai balut nasi lah. Musim gawai nanti kita pakai balut nasi supaya bau nasi harum. Oh banyak ah. Banyak pokok-pokok daun dekat sini. Tu orang punya pokok kelapa pendek saja. Ini dia punya nanas. Kebun nanas. Okey. Tu siapa tu? Ada pelancong. Ni pelancong dia pergi cari buah apa tu? Buah-buahan. Tengok dia bawa gunting. Dia nak gunting rambut orang ke dia nak gunting rambut rumput tu? Oh, dia nak gunting daun. Pakai dia gunting daun. So, okay. Stay tuned. Tengok cara-cara dia ambil daun. Tengok. Tengok dia gunting macam tu. Untuk balut nasi, guys. Untuk balut nasi pakai gawai nanti. Bau nasi pun harum. Harum semebak ke? Ada pakai gunting, pakai potong tu daun. Okey. Okey, sambil-sambil kita tunggu dia orang cari daun, so kita cari rebong. Kita cari rebong dulu. Ada satu. Oh banyak semut. Oh semut banyak ni. Kita patahkan dia. Mana? Okey. Kita dapat satu rebong. Dekat sini kita ada pondok pondok untuk berlindung dari hujan panas. Nah, ni budak-budak ni nak pergi mancing. Dia punya kail tu. Tengok kail kau. Dapat ke cacing? Dapat dah. Okey. So dia nak pergi mancing dulu. Jangan main api. Jangan main api, kena asap. Satu dia nak pergi memancing dekat sungai tu. Sungai kecil je. Sungai kecil je. So macam inilah keadaan dalam hutan.
Okey, ni dia tengah memancing. Kontol. Dia memancing dekat sungai kecil. Okey. Kita tunggu dia dapat ke tak dapat ikan hari ni. Tu, kau jangan pergi situ. Abang tu memancing, nanti ikan lari. Ni, mari. Kena. Kita buat api untuk halau nyamuk. Okey. Tengok tu orang seronok betul dia mandi. Yalah air dah keruh. Lagi santai kawan, santai. Tengok lagi santai kawan dia cakap. Apa dia ni? Dah lah air ni kecil je sungai ni. Dia boleh mandi pula dekat dalam ni. Keruh. Dah. Dah keruh dah air ni. Keruh dah air kotor. Jom. Kon kuat tu. Jom Abang mana? Mula aku gua. Keruh tu. Jom balik pun naik je. Naik pergi pondok kita je. Boleh dia. Dekat sini banyak air. Baik ke sungai lah. Tapi sebenarnya sungai kecil. Sungai kecil. Sedang berenang. Dia cuci apa itu? Lengkuas. Dia cuci lengkuas. Lengkuas pakai nyumai harigawai. Nyumai Pak Lo apa semua. Dia aku mau ni. Dia cuci lengkuas saja ni kita naik. Kat dia ni cip. Oh. Cip. So kita taruh biong. Ni tangga dia tengok. Dah. Sampai pondok. Pondok kebun lah untuk berteduh dari hujan, dari panas, macam tu aja. Di kawasan tanah. Ini kecil-kecil. Dia tengah buka tu. Cara-cara membuat rebung. Dia buat jadi kecil macam ni je. Tengok besar lagi dari ni. Inilah aktiviti di kampung. Untuk keluarkan pulau. Okey, kita dah dapat buluh. Kita dah tebang buluh. Dah dapat buluh. Untuk buat lemang. Ini dia. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ruas. So, standby untuk membuat lemang esok. Okay, stay tune. Kita nak buat